Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penonton. Kita bersua lagi dalam Apa Khabar Malaysia hari ini 16 hari bulan Jun 2026. Anda bertemankan saya Hana Nazir dan juga rakan pengacara saya Helena Pahlavi. Terima kasih kerana sudi bersama kami dan hari ini kita nak mulakan Apa Khabar Malaysia hari ini dengan satu berita gembira. Saya kira satu berita gembira yang pastinya akan memberi ketenangan kepada terutamanya mereka yang selalu keluarkan duit di mesin ATM, pelajar, peniaga dan sebagainya, kerana mulai 1 Julai nanti tiada charge RM1 dikenakan kepada mereka yang kononnya kalau keluarkan daripada bank A pergi dekat ATM bank C dah tak ada dah. RM1 tu tak ada dah ya? Dah tak ada dah. Satu kelegaan. Memanglah RM1 tapi jumlahnya besar kalau kita tambah-tambahkan dan itu orang kata duit juga kan. Betul. Itu intipatinya 1 Julai nanti dah tak ada dah RM1 sekiranya anda melakukan transaksi di ATM kalau bank A ke bank C contohnya. Betul. Begitu. Okey, itu berita gembira lah. Dan pastinya hari ini perkongsian cukup padat untuk kami kongsikan kepada anda. Pertamanya kita nak bercakap berkenaan dengan soal pertanian khususnya di negeri Selangor, yang mana kita tahulah Selangor ini banyak ladang-ladangnya, kebun-kebunnya. Selangor sangat besar. Ada isu yang kita akan selami iaitu berkenaan dengan krisis global, bekalan global pada ketika ini, dan seterusnya juga Helena kita ada Anugerah Seri Angkasa. Betul. Yang itu pun kita akan membincangkan kepada anda kategori apa tema berbeza tahun ini dan sebagainya, dan kemudian juga kita bersempena dengan Hawana yang kita akan sambut secara rasminya, ada majlisnya pada 20 hari bulan nanti. Kita juga akan membincangkan tentang profesionalisme wartawan, etika dipatuhi, integriti dijaga. Semuanya selepas ini dan buat waktu ini jom sama-sama kita saksikan laporan cuaca untuk hari ini dan bersama dengan rakan setugas dari Bilik Berita. Saksikan. Sila datang ke Pulau Pinang, naik feri airnya tenang, jambatannya indah terbentang, menyambut tamu yang datang. Sempena sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2026. Saksikan Apa Khabar Malaysia at Hawana bersiaran langsung dari Pening International Convention Cultural and Art Centre PICA at Butterworth, Pulau Pinang pada 19 Jun ini bermula 9 pagi hingga 10.30 pagi. Hanya di Bernama TV, Hawana 2026, media berintegriti, teras kredibiliti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsila Osman langsung dari Bilik Berita. Untuk waktu ini baik kita teruskan dengan laporan utama berita. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta menyifatkan hubungan diplomatik Dili Kuala Lumpur sebagai sangat baik selain memuji kedudukan global Malaysia dalam aspek keselamatan, kebebasan dan demokrasi. Pemenang hadiah keamanan Nobel dan bekas wartawan itu berkata Malaysia telah menyokong Timor Leste sejak sebelum kemerdekaannya pada 2002 lagi melalui pasukan pengaman pada 1999. And I think from my observation, Malaysia is doing very well today. For a long time, it's a country that progressed in a decent manner since 20, 40 years ago. And the last few years, under Prime Minister Anwar, with his statesmanship, his statecraft, Malaysia, its economy improved in spite of all the international setbacks, international challenges.
Integriti dan amanah perlu terus menjadi tunjang utama dalam setiap lapisan pasukan keselamatan bagi memastikan kepercayaan rakyat terhadap institusi penguatkuasaan terus dipertahankan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche berkata, kekuatan sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada kemudahan fizikal, bangunan atau aset yang canggih, sebaliknya ditentukan oleh tahap integriti dan kejujuran anggotanya. Kita boleh mempunyai pengalaman, kita mungkin boleh mempunyai kemahiran, kita mungkin mempunyai aset yang canggih, tetapi kalau kita tidak ada integriti, tidak ada nilai langsung. Integriti ini datang daripada jiwa kita, bukan daripada pengalaman, bukan daripada kemahiran kita. Beliau juga berkata tiada toleransi terhadap salah guna kuasa, rasuah atau sebarang bentuk pelanggaran disiplin yang boleh menjejaskan imej pasukan serta kepercayaan masyarakat. Seorang kanak-kanak lelaki berumur 11 tahun maut selepas terjatuh dari tingkat 7 sebuah pangsapuri di Taman Sepakat Indah 2 Kajang awal pagi semalam. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian daripada seorang lelaki menerusi talian MERS 999. ACP Nazrun berkata siasatan awal mendapati kanak-kanak itu terjatuh dari kediaman bertingkat berkenaan dan kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Bagaimanapun, kes turut disiasat di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 kerana mempunyai unsur pengabaian. Beliau turut menasihati ibu bapa dan penjaga agar sentiasa mengawasi pergerakan anak-anak dan memastikan keselamatan mereka terutamanya di kawasan kediaman bertingkat. Baik, dari itu sekian dari Bilik Berita untuk waktu ini. Saya Nurni Samsila Osman. Salam hormat, salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Urusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to counter money laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah. Ketika ini kita nak berdiskusi berkenaan dengan strategi dan kesiapsiagaan PKS khususnya untuk mendepani krisis global ataupun mungkin kita katakan sebagai bekalan global, di mana sedikit saya boleh kongsikan ketika ini Amerika Syarikat dan juga Iran akan dijadualkan memeterai perjanjian damai secara rasmi di Switzerland pada 19 Jun nanti, di mana mungkin akan ada pembukaan semula Selat Hormuz lah. Jadi kita nak kaitkan perkara ini dengan PKPS sendiri. Betul, dan untuk itu kita bersama dengan tetamu kita di studio, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PKPS, Datuk Wira Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi. Terima kasih Datuk Wira kerana sudi bersama kami. Okey, Datuk Wira, seperti yang Hana katakan tadi tentang pembukaan Selat Hormuz, pandemik dan sebagainya, ini telah memberikan cabaran kepada rantaian bekalan makanan, dan kita nak tahu juga PKPS ini apa peranannya untuk memastikan bekalan makanan terutamanya di Selangor sentiasa terjamin untuk rakyat. Terima kasih untuk saya ucapkan terima kasih lah kepada Bernama TV kerana menjemput PKPS pada hari ini dan pada dua host saya pada hari ini. Terima kasih. Dan actually Badan Kemajuan Pertanian Selangor ni sendiri, kita bertanggungjawab, kita ada, saya gunakan boleh kata 4 akronim lah. Satu, kita acquire, kita kena dapatkan. Kemudian kita memastikan makanan tu cukup, kemudian berkualiti dan mudah diperolehi.
Dan kita tengok sejak daripada Selat Hormuz ni is not the first program ataupun yang the first isu besar yang terjadi kat dunia menyebabkan terjadinya security makanan. Dan PKPS sekarang ni bermula pada tahun 2020 iaitu selepas COVID-19 tu we start focus on keterjaminan makanan dan bagus juga terjadi COVID-19 pada waktu itu. Dan pada jadi COVID-19 ni kita dapat lihat semua orang tidak boleh terlampau complacent. Maknanya kita tidak boleh bergantung kepada import sebab selama ni orang Malaysia ni dia anggap macam makanan cukup, kenduri kendara sana sini kan. Selesa sangat. So that's why bila COVID-19 terjadi kita dapat lihat bahawa masa itulah kita mula terfikir yang kita dah tak boleh bergantung kepada isu kepada orang-orang luar ni, kepada import, kepada terlampau banyak bergantung banyak kepada import ni memang dia akan jadi masalah depan. Dan pada waktu itu sendiri kalau mengikut data yang kita ada, kita hanya mampu bertahan dalam 3 bulan dengan stok makanan yang ada dalam negara. Dan pada tahun lepas pula bermula pula kes Selat Hormuz kena tutup pula. Bila Selat Hormuz kena tutup, faham je lah daripada sebelah sana dia banyak melibatkan petroleum. Bila melibatkan banyak petroleum ni dia akan melibatkan dari segi isu infra, dia akan melibatkan isu minyak, dia akan melibatkan isu perkapalan, maknanya makanan-makanan import yang kita bawa daripada sana, baja daripada sana, import pertanian daripada sana. Dan pada waktu itulah sebelum terjadinya isu Selat Hormuz dan perang ni, alhamdulillah Kerajaan Negeri Selangor kita dah bersedia. Melalui PKPS kita dah bersedia, di mana Kerajaan Negeri sendiri telah mengarahkan PKPS kita bersedia dari segi pelaksanaan gudang makanan Selangor. Iaitu before anything happen we need to prepare. So PKPS of course pada masa itu kita punya peranan kita ni ialah kita mesti memastikan bekalan makanan untuk rakyat negeri Selangor mencukupi dan harga dia tak terlampau melambung tinggi lah katakan. Sebab especially kita pernah ambil sebagai salah satu contoh lah pada masa COVID dulu, harga ayam tak cukup, telur tak cukup, minyak masak tak cukup. But alhamdulillah pada waktu itu kita PKPS kita berjaya mencukupkan semuanya dengan bantuan-bantuan daripada partner kita dan juga stok-stok yang kita lah sediakan lah. Menarik ya. Dan bercakap tentang gudang ini, ada peningkatan penggandaan stok daripada sebulan kepada 3 bulan. Mungkin Datuk Wira boleh ceritakan tentang ini. Kita gudang makanan Selangor ni seperti yang saya sampaikan tadi, Alina, kita sebenarnya kalau kita guna stok untuk sebulan ni just untuk bencana-bencana kecil. Untuk bencana-bencana kecil je kita boleh mampu untuk cover. Sebab kalau untuk seperti kebakaran ke, tanah runtuh ke yang melibatkan satu kawasan yang kecil ataupun endemik, mungkin 1 bulan mencukupi. Kalau melibatkan isu-isu yang lebih besar, contohnya penutupan Selat Hormuz. Dan kita pun pernah dengar salah satu daripada ahli ekonomi kita daripada Kementerian Ekonomi pernah bercakap bahawa Selat Hormuz ni efek dia walaupun dah buka, contohnya Trump kata nak sign tanda tangan ni kan, peace deal kan, efek dia kita akan 5 bulan selepas ini baru kita akan so that's why kerajaan negeri daripada 1 bulan gudang makanan Selangor ni simpanan kita ada 1 bulan, kita upkan jadi 3 bulan supaya untuk kita buffer dan juga lebih mudah untuk kita source preparation untuk selepas dalam masa tempoh 3 bulan ni kita boleh source lagi. Kat mana kita nak ambil stok beras, kat mana kita nak simpan stok daging, kat mana kita nak dapatkan stok ikan, ayam macam mana kan. Dan kita fokus untuk gudang makanan ni, kita fokuskan untuk rakyat Selangor 2 benda, karbo dan protein. That's why daripada stok 1 bulan, kerajaan negeri pun dah memperuntukkan dekat 50 juta untuk kita upgrade daripada 1 bulan ke 3 bulan stok simpanan makanan Selangor. Dan saya rasa ramai yang tak tahu sebenarnya yang kita kerajaan negeri dah bersedia for the stock 3 bulan. Anything happen, Selat Hormuz kalau tutup lagi, at least kita ada 3 bulan lah. So kurang-kurangnya 3 bulan. Untung orang Selangor melalui PKPS ni, dan pastinya untuk dari peringkat kerajaan negeri juga pastinya kerisauan itu kurang lah. Kerana sekarang ini isu bekalan global ini kita dah hadapi tu berbulan-bulan, dan pastinya ini menjadi satu isu utama. Tapi seperti yang Datuk Wira katakan tadi, kita belajar daripada COVID-19. Seterusnya isu krisis bekalan global ini yang menyebabkan Selat Hormuz ditutup.
dua isu besar, dua krisis besar yang kita sendiri belajar untuk memastikan kita tak bergantung kepada industri ataupun import itu sendiri. Untuk jangka masa panjang, apa langkah yang akan diterapkan oleh PKPS? Kita dah belajar tapi nak terapkan itu dengan lebih proaktif dan juga produktif pada masa akan datang. Kita actually bila berlakunya COVID itu, kita dah ada planning. We have our 5 years action plan daripada tahun 2021 hingga tahun 2025. Dan tempoh tu dah berakhir. Tempoh untuk 2021 hingga tahun 2025 dia ialah memperkukuhkan asas PKPS itself. Dan pada bermulanya tahun 2026 hingga 2030 ataupun kita boleh gelarkan the SIP 30, kita dah bersedia untuk menjadi satu hub agribusiness pintar dan juga dan bersepadu bagi kita mengurangkan kebergantungan kepada import daripada luar. Contoh, saya bagi contoh, kita dah mula menternak dari segi ayam sendiri. Kita dah perbagaikan. Kita dah tak boleh tunggulah benda luar. Selalunya kita akan import daripada Thailand. Kita ambil daripada negara-negara luar. Sebab sekarang ni kita we are start buat industri kita sendiri dan juga kita ada industri lembu tenusu kita sendiri sekarang ni dengan bantuan daripada dan juga support daripada Kementerian Pertanian dan juga daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah lah di KKDW. Itu dia. Dan bercakap tentang visual yang kita tengah lihat ini adalah visual tentang Selangor Fruit Valley. Mungkin boleh ceritakan juga bagaimana Selangor Fruit Valley ini dapat membantu memajukan industri peladangan dan asas tani. Selangor Fruit Valley ni tempat dia sangat menarik. Saya rasa saya kena jemput nanti dua orang host saya untuk pergi. Okey, Selangor Fruit Valley ni keluasan kita 1,000 hektar. 1,000 hektar. Bukan kecil-kecil lah, bukan kaleng-kaleng lah. Betul. Jadi dia 1,000 hektar. Dia merangkumi dari segi agrotourism kita ada dalam tu. Kita juga membangunkan agropreneur kat dalam tu. Kita ada tanah. Siapa-siapa yang berminat, kita boleh bagi mereka untuk membangunkan dari segi nak belajar bercocok tanam, nak belajar untuk menanam tumbuh-tumbuhan apa ataupun sayuran macam mana. And seterusnya kita juga ada ACE, Agriculture Center of Excellence kat dalam ni. Jadi kita ada lab kita sendiri. Tu dalam visual pun ada lab kita tu kan. Okay, dalam lab ni sendiri kita mengeluarkan benih-benih yang berkualiti untuk kita supply kepada rakyat negeri Selangor. Dan di tempat itu jugalah di Selangor Fruit Valley ni kita berfungsi sebagai salah satu daripada tempat gudang makanan Selangor. Okey. As a di dalam Selangor Fruit Valley itself. But kita buka untuk agrotourism jugalah. Faham. So maknanya ia adalah gudang tetapi tidak berbumbung dan sebagainya dalam form pertanian dan sebagainya. Okey, satu perkara bijak kan. Bijak. Two in one lah kita katakan. Betul. Okey. Dan kalau kita nak cakap berkenaan dengan kerjasama Datuk Wira, PKPS, Kerajaan Negeri dan juga pemain industri, setakat ini bagaimana Datuk Wira melihat dinamika itu berlaku secara orang kata produktif, ataupun mungkin pada masa depan boleh lagi mungkin pemain industri kurang aktif contohnya kan, mungkin ada lagi yang boleh ditambah baik atau bagaimana? Okey, actually kita dapat menjalinkan banyak hubungan yang baik dengan federal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, dan juga banyak dengan industri-industri yang di luar, di mana kita sangat-sangat mengalu-alukan pemain-pemain industri ini untuk datang bersama kita dan we build up the industry itself. Sebab fokus kami adalah jelas. Kalau boleh daripada luar, daripada pemain-pemain industri, datanglah ke PKPS, we build up together. Yang pentingnya matlamat akhirnya ialah apa? Kita hendak kurangkan kebergantungan kepada barang-barang import dan juga kita perlu lebihkan barang-barang pengeluaran di dalam negara Malaysia sendiri ataupun lebih spesifiknya dalam Selangor itself lah. Jadi dari segi dinamikanya kami melihat banyak agropreneur ataupun pemain-pemain industri yang datang dan bersama dengan kita lah, dari segi pembekalan, dari segi pembinaan, dari segi kita bangunkan industri-industri pertanian yang lebih high value dan high impact. Sekarang kita dah banyak dalam negeri Selangor itself. Okey. Dan baik, mungkin sedikit jaminan dan juga mesej daripada Datuk Wira kepada rakyat Selangor, terutamanya tentang isu bekalan dan harga makanan, terutamanya melalui kempen-kempen seperti Ihsan Rahmah, Ihsan PKPS dan sebagainya. Pesanan. Ini pesanan ni jangan panik je. Okey. Pesanan ni jangan panik, jangan buat panic buying. Kemudian tak perlulah rasa macam alamak ni perang ni betul harga akan naik apa semua. Yes, kita mengaku
bila perang, selat Hormuz tutup semua, kenaikan harga memang akan ada. 15 ke 35%. Itu dah memang akan ada. Kita kena terima kenyataan tu. Tetapi macam yang Puan Hos cakap tadi lah, kita akan, sebab kita sebagai agensi kerajaan negeri, kita top up balik dengan kita sediakan barangan murah, tidak ada pihak ketiga, di mana kita akan bagi pengurangan harga di antara 10 hingga 30% untuk kita pulangkan balik kepada rakyat dengan menggunakan jualan Ehsan Ramah yang ada di Selangor. Dan yang pentingnya seperti yang saya kata awal tadi, jangan panik buying, dan kita dah tahap kesiapsiagaan negeri Selangor ni melalui PKPS tinggi. Kita tinggi, kita dah ready. Tapi saya nak tanya juga, tak payah tak perlu panik, tak perlu panik ni, tetapi perlu tak stock up? Okey. Stock up tu untuk penggunaan seminggu okey lah. Seminggu je. Untuk seminggu okey. Janganlah beli untuk 2-3 bulan punya tu kan. Nanti Itu kalau 2-3 bulan dah jadi panic buying. Tu dah jadi panic buying. Dia kumpul sikit-sikit. Buat macam kedai runcit kat rumah, tak perlu Tapi nanti rosak barang. Beras dah dibazir. Beras akan jadi bubuk kalau lama. Seminggu tak apa. So kesimpulan dia tak perlulah. Tak perlu panic buying. Khususnya untuk anda rakyat Selangor. Pastinya, dan kita harapkan daripada PKPS sendiri telah pun memberi jaminan. Jadi kepada anda, jangan ada panic buying. InsyaAllah bekalan makanan mencukupi sekurang-kurangnya untuk tempoh 3 bulan yang akan datang. Baik, terima kasih diucapkan kepada Datuk Wira Dr. Muhammad Khairil Muhammad Razi yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor ataupun PKPS. Terima kasih Datuk atas perkongsian, dan selepas ini memberi kelegaan kepada anda. Kita ada satu lagi topik selepas ini, kita kembali selepas ini.